Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung ya. Tajuk malam ni masih lagi di bawah tajuk Babun fi bai'il ghaib ila ajal. Bab mengenai penjualan barangan hak ghaib. Yang ni produk itu tak ada dalam majlis akad itu untuk tempoh tertentu. Hak kita panggil jenis pasal barang order lah. Di bawah tajuk tu lagi perbincangan ni. Muka surat 122 N74 Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan tiada kebaikan la khaira ni maknanya tidak sah bagi seseorang membeli seekor haiwan ataupun binatang tunggangan yang tertentu dengan syarat dia akan mengambil dan memegangnya selepas tempoh setahun, kerana haiwan itu berkemungkinan besar akan mengalami perubahan dari sudut susuk fizikal, jadi kuruh kamu gak binatang, ataupun jadi sakit ke, ataupun mati. Bayar dah duitnya, cuma nak ambil setahun. Tempoh lama terlajak tu, setahun baru nak ambil, bayar dah. Kata Imam Syafi'i lagi, dan tiada kebaikan, yakni tidak sah bagi seseorang menjual haiwan tunggangan dengan mensyaratkan uququha. Gapo dia uququha tu hak nombor 2 lepas ni kita tengok. Mensyaratkan uquq binatang itu. Baik. Petikan ini menyentuh dua isu larangan penting berkaitan kontrak jual beli binatang yang hidup lah maksudnya. Binatang haiwan ni maknanya kita kata makhluk hidup. Yang pertama, larangan menempah haiwan tertentu untuk tempoh lama, contohnya setahun. Maknanya duit bayar dah lah. Ni kira duit bayar dah ni. Sebab kedua-duanya dia ada gharar. Gharar ni sebenarnya salah satu terjemahan gharar ni mengikut ulamanya kabur, tak jelas. Dia tak jelas maka adalah darar. Larangan menempah haiwan tertentu untuk tempoh yang lama, contohnya setahun. Misalnya seseorang itu membeli seekor haiwan tertentu, maknanya binatang hidup lah, tak kira lah ayat kau gapo secara spesifik dia sebut dalam akad tu. Dia bayar selalu, tunai lah. Atau dia bayar hutang, sama ada hutang separuh ke, bayar kemudian sebahagian, tak kira lah. Tetapi jadi isu dia penyerahan binatang itu ditangguhkan dalam tempoh yang lama seperti setahun atau adalah dilarang. Dia kalau bos minggu, 2 minggu tu dia panggil tempoh yang agak tidak lama tu, ulama ada kelanggaran, ada rukhsah situ. Oh ni lama ni setahun. Sebab apa haram? Sebab apa tidak sah jual beli ni? Sebab haiwan bernyawa terdedah pada risiko tinggi seperti mati, sakit, susuk berat badan atau cacat sebelum sempat diserahkan kepada pembeli. Duit bayar dah. Ini mewujudkan ketidakpastian, gharar itu. Daripada gharar, dia boleh jadi pada darar itu, yang merosakkan akad. Berbeza dengan sistem salaf. Kalau kita kata sistem salaf, sistem salam atau salaf, kita bincang dah sebelum ni, dia lebih kurang sama ni. Cuma bezanya kita kata kalau salam setengah mazhab, misalnya Imam Syafi'i dia pakai tu. Kalau Hanafi dia pakai salah tu. Itu ada beza lah. Tak apalah. Tapi hak ni jual barang tak sapah lalu juga ni. Hak kita panggil order. Kena order dulu barang tu. Tetapi jual salam atau salah ni dia dikawal sebagai jaminan melalui sifat spesifikasi umum dalam tanggungan. Maknanya akad tu dia tak selesai selalu tu. Bila barang siapa tengok pula spek dia sama ke tidak dengan hak disebut masa akad mula-mula tu. Kalau tak sama, maknanya situ masih ada lagi khiyar majlis. Maknanya pembeli kata, oh saya tak siap, apa? Bukan lagu ni hak kita persetujukan sebelum ni ciri-ciri. Dia kau situ kawalan dia. Situ boleh hilang darar itu. Boleh hilang gharar itu. Bukannya mengikat pada seekor haiwan fizikal tertentu yang terdedah pada risiko binasa. Ni sebut lembu. Gitu ya. Tak ada ciri-ciri ke apa. Sebab apa? Sebab binatang sendiri pun tak boleh tengok gak barang binatang. Dia kena tengok. Tunjuk gambar memang gemuk pun. Tama-tama AI lah ni kan. Ustaz boleh jadi gemuk. Muda lah, pok muda. Jadi sebab itulah dia kita kata order hak salah ni pun tak balas lagi kadang-kadang tu. Ni pun balas lagi. Padahal sebut dah ciri ni. Maknanya bila siapa barang dia macam ada khiyar lagi. Tu pun kadang balas. Lagu ni dah ada nak dulu.
Kata bukan, balas pula situ. Apatah lagi kalau bentuk binatang atas nama seekor, bukan ciri-ciri yang khusus yang disebut. Itu tak boleh. Imam Syafi'i nak jaga, takut jadi ada pihak yang rasa tertipu. Yang keduanya, larangan mensyaratkan uquq, yakni uququha dalam ketika disebut tu, wa yashtaritu uquqaha. Perkataan uquq dalam konteks jual beli ni merujuk pada syarat atau pengecualian yang melepaskan penjual daripada tanggungjawab kecacatan haiwan, atau merujuk pada sifat liar haiwan yang sengaja disembunyikan syaratnya untuk menganiaya pembeli, atau istilah larangan syarat rosak dalam urus niaga haiwan. Uquq ni asal mana derhaka dalam bahasa Arab. Uquq. Okay? Uququl walidain, derhaka pada ibu bapa dalam hadis ada sebut kan. Sebab saya kata uquq ni dalam konteks ni. Kalau dalam konteks ibu bapa tu mana derhaka lah. Imam Syafi'i menegaskan bahawa meletakkan syarat-syarat yang membawa kepada penipuan atau penganiayaan sebegini adalah terbatal di sisi syarak. Sebab tu kalau anda tengok dalam kitab-kitab baru kan, maknanya kalau berlaku penipuan, pembeli ni boleh sue mahkamah ke tidak? Boleh bawa ke mahkamah ke tidak? Kalau tak boleh, maknanya jual beli itu bermasalah dia kira. Sebab apa? Sebab dia tidak ada jaminan kepada pembeli itu. Itu makna uquq. Misalnya binatang ni binatang bermasalah. Sebab di contoh kita ambil unta lah, kalau tengok dalam huraian, kalau dalam kitab unta misalnya, dia ada unta ni jenis fasilia. Kalau nak jual dia kena sebut tu. Sebab apa? Sebab bahaya. Anda tengok dalam internet tu jenis unta ni, dia ada unta ni, dia gini, unta ni ciri dia sampai 50 lebih, dan setiap ciri berbeza dia ada nama berbeza. Dengan tu ada qamus Imam Syafi'i tulis 50 lebih lah nama-nama unta, dan setiap nama tu dia ada ciri-ciri dia. Jadi kalau katakanlah, maknanya kita kata binatang tu liar, tuan dia tak boleh nak kawal, dia jual, dia kena rayak. Kalau tak rayak tak boleh. Masalahnya kalau tengok tu tak apa isu kita bicara ni, tak tengok binatang. Baik, kalau kita kalau tengok tiba-tiba dia buat hari tu, macam dia ni ada berlaku penipuan lah, dia cocok jadi binatang tu jadi tak liar, dia cocok masa nak orang nak mari tengok tu, dia ada tu jenis lagu tu. Anak pun tak je kelih, cuma dalam anak duk baca lah. Ada orang tu jenis cocok jadi binatang tu jadi separuh tali lah. Jadi makna binatang nampak juru masa beli. Lepas habis lah hak tu, jadi hak macam pelali hak separuh lah, tidak kata sepenuhnya. Jadi hak ni termasuk dalam penipuan. Tak boleh gitu Bapa tu buat gitu tu. Nak, sebab dia jual beli ni dia kena ikhlas. Jual beli ni dia kena hak realiti, hak sebenar lagu mana. Tak boleh tipu. Sebab tu dia timbul isu yang boleh dikatakan agak jadi macam kita tengok tidak kemah lah. Dia mana kena dhabit, contoh beli kita kata kenderaan hak second hand kan. Setahu mana tu kita kena cerita tentang kekurangan kenderaan tu. Tu dalam kes ni sebenarnya bagi anak apa ni kita kata penjual suruh pembeli tu tengok tu cukup dah gitu. Kecuali dia tanya kata ni ada aksiden ke tidak. Jadi pembeli kena ayat tu ya. Kalau ada kena ayat ada. Kalau tak ada, setahu saya tak ada. Saya tak pasti tu. Awak cek sendirilah. Tapi kalau dia tahu, dia kata dia tak pasti, dia tahu aksiden. Tu dah sah. Tu ya. Tu dah sah. Tapi setengah kata tak. Bila diberi khiyar majlis lah ni. Dalam khiyar tu mana pembeli tu boleh tengok. Tapi dia tak pandai, dia tak bawa pamer, dia kelih agak kelih. Pamer kelih dengan kita kelih. Ni tak serupa. Tama-tama tu tu pakai piyah pula. Jual tu dia kata kereta ni sihat walafiat dia tu. Bagi jumpa dah ni hak ni. Lepas tu mari jumpa anak. Tolonglah ustaz dia kata. Nak pergi atas klik kata boleh kata klik duit tak tahu lah ke mana. Tu mati kereta. Kereta sihat, tu tak sihat. Tu dijual. Lepas tu pula mati, tak nak tukar nama. Nyanyi. Baik, seterusnya kita pergi N75 Babu samaril haiti yuba'u asluh. Ba' berkenaan dengan buah-buahan al-hait. Mana buah-buahan hak sudah apa ni? Hak sudah nampak dah dia punya dia panggil tu. Putih-putih dia. Yang dijual asal dia. Itu tajuk dia ni. Jual pokok ni Imam Syafi'i mari ni pokok tamal lah. Gak nampak dah tubik dah putih. Putih tu maknanya tak pecah lagi lah penjaga tu dia tu. Itu tajuk dia tu. Sebabnya sini dalam terjemahan ni ana tinggal tu tak buat tajuk dia. Tapi maksud kita mana buah yang sudah haid, yang sudah keluar putih dia tu. Dia panggil putih kat sini tak? Dia panggil gitu. Putih lah. Dijual asal tu pokok tu. Itu mana asal.
pokok tu jual. Tubik dah putik buah tu. Tu. Itu tajuk dia. Sebab ni barang yang menyebabkan berlaku gharar juga dalam situasi tertentu. Cuba kita tengok di sini. Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, yakni Ibnu Umar, sesiapa yang menjual pohon kurma, pohon kurma tu dia panggil aslun tu. Hak tubik putih daun tu dia panggil faraq. Sesiapa yang menjual pohon kurma yang telah diserbukkan, abbarak ni makna proses pendebungan secara manual, bukan secara alami. Kan dalam hadis kan dia naik getik dah. Apa getik? Dia ambil dia bunga hak jatuh tu, dia gitu dia tina. Kalau tidak tak lebat pun. Ana pernah tengok ayah ana buat ni. Dia getik tu. Beza. Masa kalau getik tu kadang-kadang dia ambil getik-getik dia selit pula celah tu. Hak gotu tu apa dia bunga hak jatuh. Memang lebat buah. Dia panggil dia abbarat. Mana ibar, proses ibar dia panggil. Abbarat tu jadi proses pendebungan secara manual. Mana tuan dia lah dia upah orang buat. Ni dia ada kepakaran khusus ni. Maka buahnya adalah hak milik, sebab dia beli aslun, asal pokok tu saja. Melainkan jika pembeli turut mensyaratkan dalam belian itu. Masa itu dia masuk dalam akad. Saya beli pokok dia sekali dengan buah tu. Tu tak apa. Tu yang dia kata boleh. Setuju gitu. Kata Imam Syafi'i lagi, dan sesiapa yang menjual pokok debunga jantan atau pokok-pokok jantan selepas proses pendebungan, yakni takbir pokok-pokok betina, maka buahnya adalah hak milik penjual. Melainkan jika pembeli meletakkan syarat, yakni turut saya beli ni sekali dengan buah dia tu. Maka buahnya adalah hak milik penjual, melainkan jika pembeli meletakkan syarat, yakni sekali dengan buah. Dan sesiapa yang menjual pokok jantan sebelum debunga pokok betina diserbukkan, maka buahnya adalah hak milik pembeli. Maknanya dia jual tu, pokok tu, dia gini, pokok tu satu kebun. Ada tina, ada jatah. Jadi bila dia beli tu, beli pokok debunga jantan ni maksudnya beli satu kebun. Kalau kita tengok dalam syarat satu kebun, jadi ada jatah, ada tina. Tapi maknanya hak dia beli satu kebun tu, maknanya tuan dia telah melakukan proses dia panggil ibar itu. Jadi melakukan proses dia getik hak jatah tu, hak tina tu. Dalam kebun tu belakang tu pokok tu, hak dia beli tu. Lepas tu laku mana tu? Sebab buah tu dia akan tubik pada hak tina tu. Debunga jantan tu dia ambil daripada kurma jantan. Dalam kebun tu juga, hak dia beli juga. Lebih kurang tadilah juga ni. Jadi bila tubik buah, bila telah buat gitu, maknanya pokok tu memang dijual jadi milik pembeli lah. Tapi bila buah tu, hak yang petik buah tu itu hak penjual. Sebab apa? Sebab ini berlaku proses pendebungan sebenarnya berlaku sebelum akad jual beli. Lepas ni dia akan sebut kalau hak lepas akad jual beli lagu mana. Dan sesiapa yang menjual pokok jantan sebelum debunga pokok betina disebutkan, maka buahnya adalah milik pembeli. Tapi masa dia beli tu tak buat lagi proses tu. Pokok hak jantan pun dalam kebun tu juga. Ataupun kalau duduk di mana kita kata kebun lain, dia beli kebun ni, katakanlah kebun ni tina saja. Masa sebelum beli tu, ataupun dia beli hak jantan, contoh ni. Sebab kalau beli hak jantan, kalau anda duduk tengoklah dalam kitab lain tu, maksud dianya dalam kebun yang sama. Dia gini mudah. Rekahnya gini. Sebab ni Imam Syafi'i klasik. Rekahnya gini. Kalau sekiranya masa beli tu sudah berlaku proses pendebungan, proses dia panggil di mana dia getik dah, maknanya berlaku dah proses secara manual, buat dah selepas tu, sebelum tu, maka bila beli dia beli pokok tu saja, buah tu tak. Buah tu tetap jadi milik penjual. Sebab apa? Sebab proses pendebungan secara manual itu berlaku sebelum akad jual beli. Boleh faham? Itu yang sebenarnya nak ayatnya. Baik, kita tengok lagi bawah tu dia ada wan. Dan yang dimaksudkan dengan ibar ialah proses pendebungan, dia panggil talqih, iaitu seseorang mengambil sebahagian daripada debunga pokok jantan lalu dia memasukkannya ke celah-celah debunga pokok betina agar dia menjadi subur dengan izin Allah. Dia gini, anda pernah tengok ni. Kalau dalam internet pun ada sebut ni proses ibar, dia ada video dia. Hak ayah Hana buat tu sebelum pokok dia buat ni pokok salak, pokok serupa ya. Pokok salak, masa dia duduk tengah rendah lagi tu, tak perlu duduk wakah ke apa lagi, dia ambil hak jantan ni, dia getik. Lepas tu dia boleh kenal pokok tina jantan ni. Ana dia tak kenal. Dia getik. Bila dia getik tu dia selit situ.
Selit tu tujuannya untuk proses hak mula-mula buat proses pendemungan secara manual. Dia reti, lepas tu dia letak situ tu kena ngangin apa, dia ada satu proses lain pula. Proses secara alami lah kita kata. Tapi bermula dengan reti tu. Tu maksud dia ni, maksud ibar itu. Itu maksud ibar. Dan petunjuk berasaskan sunnah mengenai pokok kurma sebelum dan selepas diserbutkan, sama ada ia termasuk dalam akad jual beli atau tidak, adalah menyerupai petunjuk ijma' dalam kis janin hamba sahaya dan haiwan ternakan yang sedang bunting. Dia gini, dia ambil kira gini, dia kiyah gitu. Maknanya kalau sekiranya contohnya hamba, kalau jual hamba tiba-tiba ada mengandung, lagu mana anak dalam tu? Katakanlah masa jual tu mengandung dah, dia boleh jual. Lagu mana anak? Anak tu kira-kiranya milik tuan dia. Dia ke milik tuan dia. Sebab dia beli tu kecuali dia sebut dalam akad sekali dengan janin. Dia kira sepuhannya gitu kot. Maknanya kalau proses pendemungan itu berlaku sebelum, itu milik penjual, buah tu akan datang. Tapi kalau berlaku ibar, itu proses pendemungan selepas akad jual beli, itu milik pembeli. Kecuali masa akad tu pembeli kata saya nak beli pokok ni, tapi sekali dengan buah akan datang. Sebab nampaknya sudah berlaku ibadah tu. Sudah berlaku proses pendemungan. Hak ni kalau ibar tu berlaku secara orang panggil manual. Tapi kalau berlaku secara alami, tidak melalui usaha ataupun upah yang dibayar oleh pembeli kepada pengupah tu, pada orang yang diupah tu, secara alami hak tu memang jadi milik pembeli lah. Dia kira. So beginilah kita kata tak, isu zakat zakat buah-buahan ni, zakat tumbuhan ni, apakah proses penyiraman itu berlaku secara alami melalui air hujan ataupun melalui proses manual? Dia lain tu. Dia keadaan lain. Jadi kita ambil tu kalau melalui proses manusia, tenaga manusia, bukan secara alami, dia ambil sikit saja dia punya apa kau dia panggil? Hasil tu lah 5% tu daripada apa ni, maknanya jadi lebih sedikit. Apa? Sebab kos tu lebih tinggi, sebab guna tenaga ni kira kos. Tapi kalau penyiraman itu berlaku secara alami melalui air hujan, bukan melalui kos manusia, tu dia jadi boleh ambil banyak sikit lah. 10% dia adalah peratus dia tu kalau kita tengok. Jadi peratus tinggi rendah tu berdasar kepada kos. Orang panggil kos dia kos siraman itu. Sebab kalau guna tenaga tu kena bayar tu. Hal ni pun gitulah ketika. Sebab proses ibar ni anda tak tahulah berapanya. Kalau tengok di tanah Arab pokok kurma ni tinggi, salak ni rendah lah. Belecah macam gitu kadang kena tunduk nak itu tu. Ni kena naik pakai atas tu. Tu bahaya tu. Itu maksud dia. Dan lekih dan haiwan ternak ke pun gitu juga. Saya nak jual kau, tapi anak dia saya nak, kan ada berlaku kapo pada berlaku gitu. Lagu tu lah maksud Imam Syafi'i, boleh kias itu lah. Tapi kalau masa itu pembeli kata tak, saya nak kali dengan anak, tu dia kata boleh, tapi kena akad sikit ega tu. Daripada naik tu jadi 700. Atas persetujuan. Tak apa. Kalau mati selepas tu penjual tidak bertanggungjawab. Sebab akad tu sebut janin tu. Dan sekiranya seseorang penjual menjual asas sebuah kebun. Asas sebuah kebun mana satu kebun. Itu mana asas. Manakala kelompok buah betinanya atau sebahagian daripadanya telah pun merkah, namun proses pendemungannya lewat dilakukan, sedangkan kebun-kebun lain di sekitarnya yang sama keadaannya telah pun diserbukkan, maka hukumnya adalah sama seperti pokok yang telah diserbukkan, kerana ia telah tiba masa pendemungannya. Buahnya telah mula nampak dan kelompok kulitnya mula tersembunyi. Bila seseorang tu jual satu kebun lah, tak tahulah berapa pokok ada tu. Masa jual tu, orang panggil hok putih tadi ngekah, tubik buah dah. Kelompok buah betina ataupun sebahagian daripada, ataupun bukan tubik semua, sebahagian pokok dalam satu kebun. Namun proses pendemungannya lewat dilakukan. Sedangkan kebun-kebun lain di sekitarnya, dia proses pendemungan ni dia ada dua, proses secara alami dan proses secara tidak alami. Baik satu kebun dia beli, orang lain buat dah proses pendemungan itu retik tu. Dia tak buat lagi. Tiba-tiba buah tu tubik dah. Maknanya sepatutnya dia kena buat dah, tapi lewat buat. Nak kira lagu mana? Hak ni mana dia kira hak tu proses alami lah. Bukan melalui proses pendemungan manual. Tidak. Sebab apa ya perlu kita jelas gitu tu? Sebab dia beza tu. Dia akan ada beza tu. Kalau kita beli pokok, proses pendemungan berlaku secara alami, dia sekali dengan buah boleh. Buah tu tak tahu lagi lekat ke tidak tu, tapi kira-kiranya sudah orang panggil pecah rega tu dia apa tu, biji apa ni putih dia tadi nampak dah tubik buah tu. Padahal tuan ni tak buat lagi proses mana.
Dia tak buat. Mana tak buat ni, mana hak tu berlaku secara alami. Tetapi hak kebun lain buat secara alami tu, secara manual tu. Dia tak buat. Patut nak kira lagu. Bila kata tak buat, makna hak ni berlaku secara alami. Lepas ni kita akan sebut beza tu jadi hukum. Sekiranya proses pendemungan secara alami dan proses pendemungan secara manual, maka hukum dia jadi beza. Secara asasnya jadi milik penjual kalau proses secara manual sebelum akad, dan kalau selepas akad dibuat, itu jadi milik pembeli. Kecuali ada isu masa akad itu. Itu dia kita akan bincang dalam huraian dia. Kalau masa akad tu sebut, tu tengok sebut tu macam mana. Dan apabila bermulanya proses pendebungan pada sebahagian pokok kebun tersebut, maka kesemua buah di kebun yang dijual itu kekal hak milik penjual. Makna proses pendebungan ni kena ingat, sama ada manual atau secara alami, dah hak tu berlaku sebelum dijual, sebelum jual. Cumanya hak ni lebih kepada proses pendebungan ni secara manual lah dia maksud tu. Kalau secara alami tu memang lah buah tu jadi hak pembeli lah. Moga dia bukan melalui usaha daripada penjual tu tu. Dan apabila bermulanya proses pendebungan, bila kata proses pendebungan ni dia panggil ibar tadi lah. Usaha pendebungan tu melalui tuai kebun tu pada sebahagian pokok tersebut. Lepas tu sebahagian pokok, dia tidak semua dia. Katakanlah pokok tu 2 ekar, katakanlah contoh ni, anda pun tak tahu apa, katakanlah 200 pohon. Hak dia ibarnya hanya 100 lagi tak berlaku secara manual. Sebab dia gini, anda tengok juga dalam cara bila dia retik kata sebahagian, hak tu boleh jadi proses dia akan berlaku alami kepada pokok lain. Alami ni sama ada melalui orang panggil dia lebah, binatang terbang tu lah, angin, tu. Tapi hak dia ibar, hak buat secara manual ni sebahagian. Lagu mana hak tu? Dia kira serupa, kesemua, kira kesemua. Maka kesemua buah di kebun yang dijual itu kekal hak milik penjual. Kekal hak milik penjual. Nampak tu? Ni makna sebelum jual ni, sebelum akad. Sama seperti keadaannya apabila kelihatan tanda kemerahan atau kekuningan pada sebahagian buah kebun, maka halalah jualan buah tersebut walaupun sebahagian besar daripadanya belum lagi merah atau kuning. Maknanya kalau sudah nyata dia panggil budu salahia, boleh dah jual dia apa ni? Jual di pokok tu. Jual di pokok tu boleh dah. Sebab apa? Dia panggil budu salahia. Maknanya sudah nyata buah tu akan lekat tu. Tu kena cari orang kebun. Kalau buah di pokok ni kita kata kemungkinan dia lekat tu ketika waktu mana. Dia panggil budu salahia. Tapi kalau sekadar tubik gitu tidak nampak merah, nampak muda menahijau lagi, boleh jadi luh lagi tu. Boleh jadi tak lekat lagi. Tu kena tahu. Baik, tak apalah. Lepas ni dalam huraian tu ada. Dan apabila dijual batang pokok kebun, batang pokok, maknanya kurma tu tanpa buah, sedangkan sebahagian daripada kurmanya telah diserbukkan tapi tak tubik lagi putih tu, tapi proses pendebungan telah buat. Misalnya dia buat mari dulu proses mana, lusa dia jual, tak tubik lagi gotu tu, panggil putih dia tu, bunga baru. Sedangkan sebahagian daripada kurmanya telah diserbukkan, telah diretik, telah diproses pendebungan secara manual, maka hukum bagi buah pokok tersebut adalah sekata sebagaimana hukumnya bila dia telah mula nampak masa. Mana dia kira semua. Dia kira semua tu. Maknanya dia kira walaupun kita kata telah dibuat proses pendebungan itu sebahagian, tapi sudah dikira semua. Maknanya hak penjual lah. Hak penjual lah maksudnya. Tu. Dan sekiranya buah-buahan tersebut ditimpa musibah bencana alam seperti cuaca rosak, ribut ketika ia berada dalam tanggungan pembeli, maka batang pokok tersebut sama ada bencana menimpa kesemuanya atau sebahagiannya, maka pembeli tidak mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi atau merujuk kembali pada penjual berhubung buah yang rosak itu. Maksudnya begini, ni kita kira beli pokok sekali dengan buah. Tiba-tiba kira-kiranya buah tu jadi hak pembeli dah. Tiba-tiba rosak. Setelah 2 minggu mari ribut, rosak jatuh buah tu. Lagu mana? Apakah boleh ke tidak pembeli nak minta ganti rugi? Tak boleh. Sebab apa? Sebab benda tu selesai dah akad. Hak tu nak warna alami tu tak berkait dengan kesilapan penjual secara langsung, tak ada. Jadi kira kerugian lah tu. Kena ingat dia beli ni bukan beli buah ni. Dia beli pokok asal tu. Pohon tu dia belinya.
Sama ada dia letak syarat ke, okey buah, kalau buah ada dah lah. Buah ni saya nak sekali dengan beli pokok dia lah. Tak apalah, saya setuju. Isu dia nya kalau rosak selepas tu. Lepas tu penjual kena bayar ganti rugi ke? Pembeli ada hak tu untuk ke? Tak ada. Sebab dia rosak selepas jadi milik pembeli. Bila dia beli tu maknanya jaminnya tu tak ada daripada penjual tu. Makna penjual ni tak bertanggungjawab dah lepas tu. Bukan dia beli ni. Kalau pajak lain. Kalau pajak ni maknanya dia buah tu. Sebab tanah kata ni asal. Pokok. Asal mana asal pokok tu? Beli pokok tu. Cuma buah ada. Jadi masa akad tu dia kata sesadah masalah perdemungan ni sesadah tu. Ni kira pokok buah tu ada dah. Sama ada buah tu sudah nyata molek kira-kira lekat dah ataupun tak lekat, tapi ada dah buah tu putih kecil tu ada dah. Jadi bila dia beli pokok tu, bukan bawah ni, beli pokok, dia kata kira sekali dengan buah dah ni. Tuan tu kata boleh. Kalau tuan kata tak boleh, kerana buah tu tubik dah sebelum awak beli lagi, buah tu saya nak. Sebenarnya penjual ada hak tu. Sebab pembeli tu sebenarnya dia beli pokok. Cuma buah tu masuk dalam syarat. Dia masuk dalam akad. Kalau tak masuk dalam akad, memang dia kekal jadi hak pembeli, hak penjual. Tapi kalau masuk dalam akad, saya nak sekali dengan buah dan dipersetujui oleh pihak penjual, hak tu memang boleh. Hak tu memang boleh. Itu maksud dia. Boleh. Ikut musim atau beli dia buah-buah dia bermusim. Jadi sekali buah sekali musim mana beli. Dia gini, dia sebenarnya dia tidak kira musim, cuma masa dia beli tu. Kebetulannya musim tu musim buah. Dia sebenarnya sebab tu dia sebut kalau kita tengok dalam teks, dia beli asal pokok. Asal pokok ni pokok tu lah. Tak kira lah ada buah tak ada buah. Cuma isunya kalau ada buah tu lah ke mana. Bila kata kalau ada buah, maknanya buah tu ada sebelum akad jual beli. Bila sebelum akad jual beli, dia beli pokok. Kalau dia beli pokok, dia tak ada sebut dalam akad tentang buah tu tetap milik penjual. Kalau dia beli waktu apa? Tak. Bukan, dia beli pokok. Buah tu sekali turun tu ya boleh kepada buah lepas ni. Kalau boleh kau jual lagi, kita kata beli waktu nanti. Apa gitu tak? Kebetulan. Beli macam musim buah. Tak musim buah. Jual beli ni. Sekali kita beli kita langsung tempat tu. Dia gini. Okey, Ana sebut mula dah. Kalau bukan. Dia bukan bermaksud bila kita beli pokok mana buah tu tak kejadi hak kita, bukan maksud begitu. Masa beli tu. Sekali turun tu ya. Round pertama. Dia gini, dia musim buah lah masa dia beli ni. Masalah sekarang ni buah tu dia panggil qabla budui salahiha. Baik, dia ada beberapa isu. Sebenarnya huraian dulu bawah tu sebenarnya. Kita habis dulu lepas tu kita sebab dia huraian tu. Kalau faham. Dia mau beli pokok ya buah kau lepeh lah tu. Maknanya siapa mati, buah boleh kau tu aja. Jual benda apa gitu. Tidak gitu. Sekali tu masa tu ya. Tak apa. Kita kata semua juga anak tadi. Lepas ni beranak pun jadi hak kawin semua anak tu. Dia mau beli asal ibu dia. Asal tu ibu tu induk tu. Tu lagi lah. Kalau lagu tu lagi lah korot. Baik, kita perhabiskan dulu lepas tengok huraian boleh ada waktu tu. Dan sekiranya buah-buahan tersebut ditimpa musibah bencana alam seperti cuaca rosak, ribut ketika ia berada di tanggungan pembeli. Maknanya hak ni jual tu sudah sempurna dah. Dan buah tu pun ada dalam akad tu, buah tu kira-kira pembeli ambil dah. Pembeli kata saya beli pokok ni sekali dengan buah. Tu isu dia sini. Selepas tu nyetar ribut. Rosak. Lepas tu lagu mana? Pembeli kata rugi kawan. Dia mau kena bayar lah. Sebab kawan bayar tadi sekali dengan buah tu. Jadi dia naik sikit makak sikit harga tu. Dia tak kira sebab lepas jual tu maknanya dia panggil apa ni? Daman itu, jaminan tu tak ada daripada penjual tu. Bila rosak buah selepas akad, maknanya pembeli tu kena bertanggungjawab sepenuhnya. Tak ada dah istilah ganti rugi dari pihak penjual. Sama ada bencana menimpa kesemua atau sebahagian kebun, maka pembeli tidak mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi atau merujuk kembali pada penjual berhubung buah yang rosak itu. Dia isunya isu daman. Jaminan siapa masa rosak ni? Sepuh nak sebut contoh kita terah kereta tu lah anak. Rosak masa kita terah. Siapa dia nak ganti rugi tu? Hak dia terah tu lah. Hak dia nak beli. Sebab sebab apa? Rosak tu semasa dia terah. Mana dalam jaminan dia. Dia ada berlaku gini satu isu dalam internet ni. Beli dah kereta tu. Bayar siap dah.
Masa nak undur waktu tubik tu, penjual tu perutnya tepuh pagar. Lagu mana nak kira? Ni isu dia timbul ni. Pembeli lah. Ada pembeli. Pembeli dia jual siada. Jadi kalau penjual undur kena tu memang dia kena ganti rugi lah. Ni maksud anaknya masihlah dalam kedai kita kata. Tapi sesat dah urusan jual. Jadi pembeli ni nak buat kelik dah. Dia tepuh pagar. Sebab ni lah. Sebab masa tu tidak jaminan penjual dah tu. Dia tangguh lah tu. Penjual kata beres dah awak jual tubik. Kecuali hak tu kedai tu waktu tubik. Masa tu di mana zaman. Masa berlaku kerosakan ketika awak bawa, tu awak yang dhaman. Awak kena tanggung. Sepusan ni lah tengok kereta ni. Bawa gitu accident di tengah jalan. Masa nak terak tu. Patut siapa dia tanggung? Hak je bawa, hak je nak beli tu dia kena tanggung. Sama ada dia nak ambil. Kalau dia tak sambil tak apa, tapi kena bayar kos kerosakan tu. Itlaf dia panggil. Baik, supaya ikut ni. Kalau ada yang tanya, kata Imam Syafi'i, mengapa pembeli tidak boleh menuntut sedangkan buah itu mempunyai sebahagian daripada harga belian? Maka dijawab, kerana buah itu dibenarkan dijual hanya secara mengikut. Bukan kata lepas musim tu buah kawin orang mau kekoh batal lah. Musim sekali tu. So, yang kedua, buah tak ada dah. Pembeli beli pokok dan pembeli kata saya nak sekali dengan buah. Penjual kata boleh. Kalau rosak lepas tu tak ada ganti rugi. Begitu juga kalau rosak pembeli beli tapi buah tu penjual nak. Kalau rosak maknanya pembeli tidak perlu ganti rugi. Sebab dia kira masa akad tu hak siapa dia buah tu. Di bawah jaminan siapa. Sebab ni lah kalau dah jadi milik pembeli, dia beli asal, lepas tu sekali dengan buah dia beli. Lepas tu rosak buah tu kena ribut apa. Pembeli tak boleh nak tuntut ganti rugi. Jadi hak kata tabaan tu buah tu, hak asalnya pokok tu. Nak mikir nak kata mana tabaan ni. No. Tabaan ni mengikut. Hak sebab tu dia guna istilah asal. Asalnya hak belinya geria. Belinya pokok. Induk tu lah. Kebetulan buah tu. Buah tu dia mengikut pokok. Itu mana tabaan tu. Tetapi dalam konteks jual beli, bila buah ada sebelum akad jual beli, penjual berhak untuk ambil buah tu. Hak musim tu saja. Kecuali disebut dalam akad. Lepas ni dia ada huraian lebih lagi. Jadi kalau ada orang tanya mengapa pembeli tidak boleh menuntut bila buah tu rosak kerana ribut, sedangkan buah tu mempunyai sebahagian daripada harga belian. Sebab buah tu duduk pada pokok tu asalnya. Jadi buah tu orang panggil tabaan yang mengikut. Maka dijawab kerana buah tu dibenarkan dijual hanya secara mengikut. Sebab dia asalnya bukan beli buah. Nampak tu? Dia asal bukan beli buah. Dia beli pokok. Saya nak beli pokok kurma. Patutlah ke mana buah ni? Boleh juga. Buah tu boleh juga. Sebenarnya beli pokok tu. Jadi buah tu sebagai mengikut saja. Dalam akad jual asal tu. Kecuali pokok tu rosak. Dengan sebab ada masalah sebelum tu lagi. Sebab tu benda ni memang dia jadi rumit. Sekiranya kebun tu, bila kebun tu dia beli pokok tu rosak. Dan rosak tu bila dicek memang sebelum tu ada masalah dah. Tu lain cerita. Tidakkah kamu lihat sekiranya buah itu dijual secara berasingan tanpa pokok, diharamkan penjualannya sehingga ia masak kemerahan. Namun apabila dia mengikut jualan batal pada kebun, dihalalkan penjualannya dan hukumnya menjadi mengikut hukum pokok, hukum batal pokok kebun serta hukum kecil serta kurma kecil dan besar yang harus dijual, serta ia dikira telah diserah terima makbudah dengan sebab serahan pokok kurma tersebut. Maksudnya begini, sekat tu dulu. Bila kita beli pokok, katakanlah dia jual tu sekali dengan buah. Tapi akad tu akad beli pokok kurma, bukan buah kurma. Jadi hak asal beli asal adalah akadnya pokok, cuma buah tu ada. Jadi bila lepas beli tu maknanya kira-kiranya buah tu milik pembeli jugalah. Tak timbul dalam syarat kata syarat ni buah ni saya nak, tak ada dah maksudnya. Mana jual pokok, buah tu ada. Jadi sekali dengan buah. Jadi kalau buah tu rosak, maknanya pembeli tak boleh tuntut kerugian. Bapa tak boleh tuntut kerugian tu? Sebabnya masa dia beli pokok tu, dia kira sekali dengan buah. Buah tu kira-kiranya tidak termasuk dalam akad tu. Sekali dengan buah. Hak dia beli sebenarnya asal, yang ni induk tu. Jadi kalau buah tu rosak, dia tak berkait dah dengan itu. Sebab hak tu tabaan. Sebab beli sebenarnya buah sepuluh daun lah tu. Jadi seolah-olah kedudukan buah sepuluh daun, sepuluh masa beli tu. Jadi kalau dah patah lepas tu, dia kata cacat lah sebab dah patah.
Serkoh atau kelak. Selepas tu dia tak boleh tuntut ganti rugi tu. Gitulah keadaan buah. Tu. Sebab tu bagaimana ada lekih ni, katakanlah buah tu penjual kata, saya tak saya jual buah, saya nak jual pokok saja. Untuk trip tu lah. Untuk trip tu. Untuk round tu, musim tu. Maka pembeli tu sebenarnya beli pokok tu lah. Buah tu dia tak boleh ambil. Tahu tu? Sebab apa? Sebab penjual ni buat syarat. Buah tu saya nak, pembeli pun setuju. Syaratnya buah tu sebelum jual tu ada dah lah. Boleh pada? Imam Syafi'i kata boleh. Mana lepas pada tu baru buah tu boleh pada pembeli. Hak masa tu mula-mula tu. Isu dia sekarangnya lepas tu rosak. Apakah penjual ni boleh tuntut ganti rugi dengan pembeli? Hak tadi pembeli tuntut ganti rugi dengan penjual. Tak boleh. Sebab apa? Sebab buah tu tak ada kait dengan pembeli langsung. Begitulah juga bila pembeli ni beli pokok dan diberikan sekali dengan buah. Hak beli sebenarnya pokok tu. Penjual kata tak apalah, buah ambil sekali dengan awak lah, ambil sekali. Tapi pegar tu pegar pokok. Rosak selepas tu. Apakah pembeli ni boleh tuntut? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Sebab apa? Sebab hak dia dah. Dia bui dah tu. Kenapa tu? Gitu maksud dia. Dia hak ni sebenarnya tak terima masalah pun. Kalau sekiranya masa jual pokok tu dia tak caw ke buah pun. Tu tak terima masalah. Penjual apa tak kata, saya jual pokok ni untuk trip ni. Buah tu saya nak. Tak ada pun sebenarnya. Jual pakai gitu. Tu tabaan. Dia kata pelik ni nak. Mana dia jual benda lagi buah. Dan untuk mula-mula tu boleh. Dia lah kalau kita kan nak jual. Jual. Tak nak hanya pekok sebab dia kira tu asalnya beli pokok. Jadi buah tu dia panggil samar hasil dia. Daun tu orang tak panggil samar. Daun tu orang tak panggil hasil pokok. Buah tu hasil pokok. Sebab tu saya nak dia guna samarun. Samarun tu asal mana hasil. Orang Arab ni biasa gitu dia buat ekor. Memang gitu. Hak ni bak taman ni. Bak taman ni kita bicara bak taman ni. Sebab tu dalam akad jual beli tu pentingnya. Begitu dia. Betul lah musim buah kita beli. Pergi beli musim buah. Jadi maknanya buah tu sudah ada sama-sama tu bukan asal. Jadi bila dia bui tu, katalah penjual kata boleh, tapi pokok ni buah ni saya nak untuk trip ni lah. Kalau dia kata lepas ni buah pun sampai mati pun saya nak buah tu. Dia kata awak jual kau gila lah. Tu masalah dia. Kalau katalah pembeli tak setuju, maka tak jadilah akad tu. Kalau penjual tu setuju, dia kata tak apalah kalau awak nak sekali dengan buah, saya beli sekali dengan buah. Cuma saya nak naik harga sikitnya. Sebab pokok ni, buah ni saya duk cakap lekat 200 butir ni. Ni lah apa-apa, bukan main-main ni, musaking ni. Saya nak jual harga lain, atas persetujuan. Mudah atas persetujuan. Lepas tu kita kata, apa buah tu? Atas saya beli. Itu isu dia sebab dia masih dalam khiyar majlis. Gitu dia nak ianya. Baru pergi pada huraya. Tak habis lagi ni. Petikan, cuba kita tengok. Ni. Pertama sekali, penentuan hak milik. Dia ambil poin selalu. Jadi, penentuan hak milik buah berdasar kepada pendebungan. Kita sebenarnya tak fikir dah masalah asal tu, memang dia beli dah. Isu dia buah ni. Pertikaian buah tu. Sebab tu dia sebut sini, penentuan hak milik buah. Bukan asal pokok. Berdasarkan proses pendebungan. Jika kebun dijual selepas proses pendebungan secara manual, dia kalau tidak secara manual tak timbul masalah, memang jadi hak milik pembeli. Buah yang akan keluar itu menjadi hak milik penjual. Sebab apa? Sebab proses pendebungan. Kena ingat bila sebut proses pendebungan mana secara manual. Proses pendebungan berlaku sebelum dijual. Kecuali disebut dalam kecuali disyaratkan kepada pembeli. Sebaliknya jika dijual sebelum pendebungan, buah itu menjadi hak pembeli. Boleh nampak tak? Pesan ni lah. Proses pendebungan berlaku sebelum akad jual beli. Jadi kalau proses pendebungan, mana buah tu kira hak penjual lah. Katakanlah dia letak syarat manual lah, maksud manual lah. Kalau syarat alami tak kira lah. Melalui proses biasa, proses melalui angin ke melalui kita kata lebah ke proses alami, hak tu tak kira. Hak tu memang jadi pembeli, milik pembeli. Baik, isu dia sekarang proses pendebungan secara manual. Selepas tu pembeli beli kebun tu. Pembeli tu letak syarat, saya nak sekali dengan buah. Penjual kata, tak boleh, buah saya nak. Situ berlakulah perbincangan. Kalau penjual kerah, dia kata, tak, buah saya nak, dan pembeli pun setuju, maka buah tu jadi penjual, milik penjual. Tapi kalau pembeli kata, buah saya nak, dan dipersetujui oleh penjual, maka jadi milik pembeli. Tu ya. Ini berkait dengan proses pendebungan secara manual. Maknanya kalau melalui proses, bukan proses ibar. Ibar ni maknanya proses pendebungan secara manual.
Kalau proses penemungan berlaku secara alami supaya kita kata buah dalam hutan tu kan. Nah, hak tu memang jadi milik pembeli lah. Milik pembeli lah tu. Cuma ni ana tengok juga dalam hak lain lah. Dia kata memang dia beli tu masa dia tengah buah, dan sebenarnya buah tu hasil bukan melalui proses penemungan secara manual. Cuma tuai tu nak juga buah tu. Di mana juga tuai buah tu kalau KPN nak buat syarat disebab Memang ada syarat. Dia boleh buat syarat. Dibenarkan maksud Imam Syafi'i. Padahal kita kata beli sebab apa? Sebab hal tu tabaan. Sebab hal tu tabaan. Dia bukan dia hasil. Hak asalnya pokok. Dia kata saya nak ni. Bukan ada buah dah. Dia boleh. Jadi kalau hal ni tak setuju, tak jadilah urusan tu. Dia beli tu. Gitu je lah. Kalau nak beli betul berubah guru. Jadi Tengokkan buah lah, ambil je. Beli lepas. jadi nak elok serabut perut tengok buah tapi tak boleh nak ambil, baik beli selepas habis musim. Tak timbul masalah. Mari lepas ni nanti saya kutip buah awak, mari beli. Mari lepas ni tengok. Sebabnya gini, kena ingat dia ada kesan dia. Sebab beli masa buah, dia penjual ni dia boleh makat harga tu. Oh, dia kata 200 butir buah ni. Musaki tu. Dah. Berapa kalau saya jual boleh tu? Dia ambil kira. Tapi kena akak sikit. Tu bincang lah. Pokoknya, kebunnya harga katakanlah 100,000. Lepas tu buah tu nak nilai berapa pula? Siapa? Gitu lah. Baik, kita ambil sikit lah ni. Baik. Hukum penularan hukum. Dia panggil tabaiyah. Beli pokok. Tapi harga tu dikaitkan dengan buah. Buah tu taban. Orang panggil ikut. Maknanya harga lain tu kalau dia nak. Boleh. Maknanya penjual ni dia boleh nilai harga lain pula atas buah. Okey, sekarang ni saya nak jual pokok 100,000 sekebun ni. Pokok kurma. Tapi buah tu saya nak jual harga lain. Dah awak nak sekalian buah. Saya nak akad harga. Jadi buah tu saya nak atas 5,000. Jadi awak kena beli 105,000. 5,000 tu sekali dengan buah. Tak apa. Tak setuju. Tu maksud dia. Sebab tu dia kena jelas. Asalnya hak mana? Kau hasilnya hak mana? Hasilnya buah tu. Sebab daun tak ambil hasil. Kalau ada orang jual pokok saya nak jual tapi daun saya nak, tu gila dia panggil lagi tu. Sebab daun tu bukan samar, bukan hasil. Ada pula jual pokok tidak sekali dengan daun. Dia jual tet. Daun teh. Daun teh tu memang waktu teh tu jadi hasil mengapa tak buah pokok tu. Itu makna samar. Cuba perhati mulai anak lupa nak itu nak hurai. Cuba tengok muka surat 1 2 3 tu. Babu samaril ha. Oleh atas tu kan N75. Tu istilah bahasa tu. Babu samaril haid. Hasil mana buah yang sudah nyata. Yang dijual pokoknya. Pokok dijual tapi ada hasil, ada buah. Nampak tu? Tu maksud dia. Sebab buah tu bukan asal. Itu istilah dia. Jika sebahagian kecil pokok di kebun itu sudah mula diserbukkan atau menunjukkan tanda masak, ia memberikan hukum kepada keseluruhan kebun tersebut mengikut kaedah majoriti permulaan tanda. Maksudnya begini. Katakanlah satu kebun 1 ekar. Jadi tuan dia ni telah melakukan proses penemungan secara manual tu sebahagian, bukan semua lagi. Lepas tu orang tu mari nak beli kebun tu. Dan masa tubik dah lah, kira-kiranya tubik dah lah dia punya putih tu. Hasil daripada pendemungan tu. Tapi pendemungan tu tidak buat semua pokok. Dia kira semua. Sebab apa? Dalam huraya sini tak masuk. Dalam huraya dia sebab apa? Bila proses pendemungan tu berlaku, dia ada kesan juga melalui alami selepas tu. Pendemungan secara manual berlaku separuh, dia kira semua. Kira pukul rata. Tu. Sebab apa? Sebab payah nak kira tu. Payah nak kira. Dia kira gitu. Itu maksudnya. Jadi, kalau gitu, maknanya status buah tu adalah status pendemungan secara manual semua. Seluruhnya. Walaupun proses pendemungan berlaku sebahagian. Sebab apa? Sebab pokok ni, kalau tidak melalui pendemungan manual, dia tetap berlaku secara alami. Cuma bezanya lebat ke tidak lebat buah tu. Gitu. Baik, tanggungjawab risiko bencana alam al-jaihah. Memandangkan buah diikutkan bersama jualan pokok, ia mengikut hukum pokok. Jika berlaku bencana alam seperti ribut atau rosak selepas akad ni. Bila kata selepas akad apa maksud? Maknanya lepas dia tanggungjawab penjual. Betul? Itu makna lepas akad. Jadi semua tanggungjawab kebun tu adalah tanggungjawab pembeli lah. Tak ada kait dengan penjual. Jika berlaku bencana alam selepas akad dan penyerahan qabdun
kerugian ditanggung oleh pembeli kerana ia sudah berada di bawah milikan dan kawalannya. Gini maksudnya. Saya nak beli pokok kurma awak ni, tapi dah tengok ada buah dah tu, saya nak sekali buah, okey setuju. Lepas tu, maknanya sesat kat jual beli sekali dengan buah lah. Lepas tu baru cross okay. Penjual tak perlu bertanggungjawab apa-apa. Itu maksud dia, ringkas yang ni ya. Maksud dia begitu. Sebab tu anda buat contoh tadi, katakanlah maknanya bila pembeli tu nak beli tu, buah tu penjual tu nak buah tu. Buah ni saya nak, tak apa. Jadi pembeli hanya ambil pokok lah. Cuma selepas habis musim tu baru jadi hadiah. Katakanlah rosak selepas tu, tidak jadi tanggungjawab pembeli kot. Sebab apa? Sebab hak tu tidak berkait dengan dia. Hak tu dia, buah tu. Sebab buah ni bila dikutip ataupun habis musim, dia cabut lah. Sebab tu maksudnya tidak asal tu. Sebab tu dia guna istilah samar tadi. Samar ni hasil. Tapi terjemah samar ni buah lah. Tapi asal mana hasil. Samarat, kayak buah-buahan. Nah, fawakih gitu juga. Ada dulu pelajar Darul Qawsa, nakah ngerti budak ni. Maulana Asri wa insya' dia. Saya bertasbih guna buah-buah tasbih. Dia pun buat usabbihu bi fawakihati tasbih dia. Dia guna fawakih ni buah-buah. Dia guna buah-buah tasbih. Ngelah tok guru. Dia kiyah guna bahasa dia. Tak boleh bahasa ni guna cara Arab guna. Memang kita sebut buah sebeh, tapi tak boleh guna buah gitu. Dia guna fawakih. Fawakih mana buah? Buah apple. Dia guna gitu ya. Jadi lepel lagu tu. Kalau orang Arab ini kepala lagu mana? Orang Arab akan faham lagu mana? Saya bertasbih guna buah-buahan. Orang Arab jadi faham lagu tu. Anak ayatnya buah tu ya. Baik. Untuk seterusnya tu kita bincang mengenai anak binatang tambah lah. Saya Tunaro. Saya Tunaro. Hak dulu guna apa? Guna bahan bakar tu. Apa ni lagi dia panggil bukhar nariyah nak. Bukhar nariyah tu kapal hak guna kuasa wak dulu kan. Hak tu begitu. Okey, kita berhenti setakat dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.